Saya tak pernah tengok medan magnet yang sekuat ni. Saya tak fikir ia disebabkan oleh cuaca. Ini mesti ada raksasa. Ia berada di KM 209. Bertindak sekarang. Baik. Nanti dulu. Saya nak awak semua tukar pakaian lain. Kenapa pula? Hari ni kan Halloween. Semua orang akan menyambut Halloween setiap tahun. Jadi kita akan buat satu kelainan dengan uniform kita. Jadi kami nak pakai apa? Sesuatu yang boleh berkomunikasi dengan orang ramai. Komunikasi, Kapten? Rupa awak ni macam Frankenstein lah. Memanglah, hari ni Halloween. Tapi perlu ke pakai pakaian ni? Itu saya tak tahu. Sebab Halloween merupakan acara tahunan bandar ni. Suatu hari nanti Halloween dapat diterima seperti hari Christmas juga. Siapa yang tak makan lampu? Lego! Awak ni nak kerja ke tak nak? Janganlah salah anggap. Ini pun sebahagian daripada tugas saya. Wow! Lollipop ni nampak sedap. Mana awak dapat? Saya pun nak satu lah. Ini pun sebahagian dari kerja ke? Mari sini anak-anak semua. Kalau awak punya banyak impian, saya akan bagi awak gula-gula sebagai ganjaran. Mari. Ambil dah sikit. Saya pun nak satu. Saya bagi budak-budak je. Tidak dapat lagi. Inilah. Oh, ya ke? Tak apa lagi. Alah. Nenek, saya nak satu lagi. Kenapa? Sebab adik saya ada banyak impian. Oh, iya ke? Nah. Bayang-bayangnya tak ada dalam cermin. Cukup tak hari ni? Semua boleh balik ya? Terima kasih, Nek. Kakak-kakak saya bagi kakak satu. Saya dapat 2 bila saya bagi tahu adik saya ada banyak impian. Ambil lah. Nanti adik kau tak marah ke? Tak, sebab kakak cantik. Kau ni budak baiklah. Ha? Daigo! Dekat mana aku sekarang ni?
Kenapa ni? Ini adalah pusat medan magnet. Tapi, tak nampak apa pun. Ada sesuatu yang kita tak nampak. Kesan bawah tanah pula. Kita bertindak sekarang. Baik. Inilah masalahnya. Kenapa? Saya dah semak semua data Halloween pada tahun lepas. Pada setiap tahun, di seluruh dunia, ramai kanak-kanak hilang pada hari tersebut. Setiap tahun? Rumah di sini? Munagata di sini. Kami dah kesan pusat medan magnet. Tapi kami tak jumpa apa-apa. Baiklah. Rina, budak-budak macam mana? Budak-budak. Mereka tengah seronok main. Baguslah. Tapi tolong tengokkan mereka sampai mereka balik. Takut berlaku sesuatu pula. Baiklah. Tiger, dengar tak? Jawablah. Mana dia pergi ni? Hilang pula. Hah? Tiger, jangan nak main-mainkan saya pula. Jom. Hei! Siapa kau? Kat mana ni? Hei! Hei! Berhenti! Jangan pegang dia! Berhenti! Jangan ganggu dia! Apa kau buat? Apa yang dah kau buat? Aku dah hisap semua impian budak tu. Tak boleh. Pulangkan balik. Semua impian itu adalah miliknya. Hei! Budak-budak tak perlu impian. Lagipun mereka akan buang impian bila mereka dewasa. Macam mereka lakukan pada anak patung dan permainan. Kau nak hantar dia ke mana? Aku akan buang dia ke dalam kubur impian. Kubur impian? Dekat mana tempat tu? Aku tak nak orang macam kau. Kalau ambil impian orang dewasa itu akan buat kau sakit. Tunggu!
Rina, kenapa ni? Kenapa pakai macam ni? Rina? 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 Perempuan tua? Ya. Perempuan tua tu bagi gula-gula pada semua kanak-kanak kat situ. Awak pun dapat juga ke? Awak makan? Hei, gula-gula tu adalah puncanya. Jadi kanak-kanak yang memakannya akan jadi seperti Rena. Hubungi polis yang berdekatan. Ya, Sekarang ni, Diego sedang menyiasat perempuan ahli sihir tu, Kapten. Mana Diego? Dia tak ada kat dalam bilik. Apa? Tengok ni. Ya ke? Tadi dia ada. tengok sini. Di pusat medan magnet, ruangnya macam mengherut aja. Luar biasa ni. Macam lubang hitam. Cuba tengok tu. Mari semua ke dunia impian kamu dengan labu ini. Bangun semua. Bangun, jangan tidur. Bangun. Bangun. Sekarang tengok, mereka menyusahkan dan selalu mengganggu anak-kanak. Orang dewasa selalu merampas impian dan kebebasan semua kanak-kanak. Tengok dia. Nenek. Cepat. Lari semua. Labu tu dah tenggelam lah. Jangan. Ada kanak-kanak kat dalam. Ha? Ultraman 3! Tolong selamatkan budak-budak tu! Tak guna.
Itu pun mereka. Ha? Daigo lah. Mereka nampak gembira dengan impian mereka, kan? Memang betul. Impian kanak-kanak adalah masa depan dunia. Kanak-kanak memang suka bermimpi, kan? Jadi kita kenalah tidur lama-lama dan banyak bermimpi, kan? Banyak cantik. Kita ada banyak kerja yang nak dibuat sekarang. Alamak. Tak bermimpi lah. Habislah macam ni. Tidur lama-lama tak dapat. Apalah, tu kerja je. Tapi tak apalah, kan?大悟の前に現れた謎の少女サキ。彼女は時を超えて怪獣マキーナの出現を願う。次回ウルトラマンティガ怪獣を待つ少女、お楽しみに。